Okey, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji Viva. So Viva ni dia nak tukar Airsober depan lah. Barang-barang semua dia dah beli dah. Okey, jadi dia ni dia buat one set lah. Airsober ni dia buat one set. Jadi untuk Airsober depan dia pakai Kayaba RS Ultra. Okey. Okey lah. So Kayaba RS Ultra ni dia kira macam performance lah. Okey, damping dia tu keras. Okey, damping dia keras, dia sporty sikit. Nak layan corner sedap lah. Okey. Tapi bila aku tengok Airsober ni adalah macam biasa je tengok. Stiker pun ni je stiker dia. Tak tahulah best ke tak best. Aku pun tak pernah try lagi Airsober ni. Kalau nak banding RS Ultra dengan Monroe ni, nampak Monroe tu dia nampak lagi premium lah. Okey, nampak colour hitam, lepas tu dia punya stiker tu pun kemas. Kalau RS Ultra ni dia kosong je macam ni lah. Spray silver, lepas tu stiker kecil tu. Tapi ramai yang cakap Airsober ni okey. Tak tahulah kan. Kereta aku pakai TRW. So TRW ni pun dia dah lembut dah. Jadi nanti aku nak try RS Ultra lah ataupun Monroe. So owner dia pilih RS Ultra lah. Sebab kereta dia ni dia nak keras sikit, dia tak nak lembut. So sesuai lah dia pilih. Okey lah, RS Ultra. Depan kiri kanan. Lepas tu spring, tapi dia ambil spring sport lah. Bila spring sport ni dia akan rendah sikit. Rendah dalam 1 inci ataupun 2 inci daripada spring standard. So kereta dia ni dia akan lower sikit. Tapi kereta ni dia set up untuk naik ramai. So bila naik ramai ni, spring sport ni tak sesuai lah. Dia sesuai spring standard. Okey, kena buat standard. Bila tukar Airsober yang heavy duty sikit, barulah sedap rasa keras. So spring sport ni pun dia keras juga, cuma dia lower. Jadi bila lower ni tak tahulah kan, takut sagat. Lama kelamaan Airsober tak tahan, Airsober lembut. So super tu jugalah. Tapi dah Honda beli spring sport, aku pasang je lah. Okey, lepas tu dia nak tukar sekali mounting Airsober. Dia beli jenama Shimako lah. Jenama Shimako ni kotak dah. So Shimako ni okey lah. Okey, Shimako ni pun biasanya Shimako ni mounting lah, mounting engine, mounting gearbox, brand Shimako ni okey lah. So untuk mounting Airsober ni aku rasa okey juga kot. Aku tak pernah try lagi. Lepas tu dia beli bump stopper lah. So untuk Viva ni bump stopper dia sekali dengan cover dust. Ni cover dust dia ni. Dia bercantum sekali dengan bump stopper dia ni ataupun bush Airsober. Kalau kereta Proton biasanya dia asing. Bush ni asing. Lepas tu cover dust ni dia duduk di luar bush. Bush duduk dalam. Cover dust ni duduk di luar bush. Okey, dia tutup bush. Tu kalau untuk Proton lah. Kalau untuk Pro 2 ni kebiasaannya dia sekalikan terus. Macam ni. Okey. Macam baru ni aku tukar Airsober depan kereta Myvi G1. Dia beli Airsober saja. Getah ni dia tak beli. Buka-buka tengok getah dah pecah. Aku tanya dia macam mana. Tak apalah, pasang dulu. So aku pasang je lah Airsober baru. Jadi rugi lah kalau dia nak tukar lain kali. Getah ni nak kena buka balik Airsober dengan spring. So 2 kali upah lah. Pomen tak ada masalah. Pomen lagi suka 2 kali upah. Cuma kalau owner kereta ni jadi rugi sikit lah 2 kali upah. So kalau buat kat aku ni okey lah sikit sebab aku ambil murah. Kalau buat kat kedai 2 kali kerja memang rugi lah 2 kali upah lah. So ni bush dia sekali dengan cover dust. Dia nama Kayaba, dia ambil Kayaba. Okey, lepas tu yang ni getah spring. Getah spring kalau ikut yang ni belah mana? Yang ni belah bawah. Yang ni brand Denko lah. So Denko ni jenama Taiwan. Jadi Denko dengan Anshin baik ambil Denko lah. Denko ni okey sikit. Denko ke Denco? Denko lah sedap sikit. So yang ni yang belah. Yang ni yang belah atas. Macam ni. Dia duduk macam ni. Okey. Yang belah bawah dia duduk macam ni. Dia cover spring. So yang bawah ni dia besar sikit daripada yang atas. Yang atas kecil sikit. Boleh tengok spring ni. Spring ni yang atas dia kecil sikit. Mana belah atas lah. Betul. Ni belah atas dia kecil sikit. Yang bawah dia besar sikit. Tapi kalau tengok spring sport ni dia sama saiz je. Aku tak pasti kalau saiz dia ngam tak ngam lah. Sebab biasa benda ni dia jual ikut yang standard. Okey, boleh masuk lah. Okey, boleh masuk okey lah tu. Okey, boleh masuk okey lah. Yang ni dah lonjong lah jadi. So yang ni yang belah atas. Okey lah, boleh lah. Okey lah. So jom. Macam biasa lah. Nak try Airsober ni kena jack kereta dulu. Okey, kena jack kereta dulu. Kita kena buka tayar. Kena jack kereta, kena buka tayar. Sebab kita nak buka 2 skru Airsober tu. Okey. So jom.
Okey ah. So skru ni ataupun bolt ni korang kena pandai bezakan antara skru asal kereta dengan skru chamber. Okey, biasa skru chamber ni dia nampak cantik, dia nampak color emas, color gold dan skru dia panjang. Okey. Lepas tu dia ada washer. Dia ada washer. Lepas tu saiz dia pula biasanya besar daripada skru asal. Contoh kalau skru asal saiz 17, skru chamber saiz 19. Macam tu biasanya. So korang kena pandai bezakan. Sebab apa? Sebab kalau skru biasa asal daripada kilang tak ada masalah. Korang buka, korang pasang balik. Tapi kalau kereta dah pakai skru chamber, bila korang buka sini, kedudukan dia akan lari. Okey, kedudukan dia akan lari. So bila kedudukan lari, bila korang pasang semua komplit, jadi tak sedap bawa lah. Ataupun tayar akan makan tak sama lah. Makan sebelah dalam ataupun sebelah luar. Bawa kereta pun tak best. Jadi korang kena adjust chamber pula. Okey, so kalau skru asal tak masalah, kita boleh buka terus, kita boleh pasang balik. Kalau skru chamber sebelum buka, korang marking dulu dekat kepala skru ni, kepala bolt dengan dekat knuckle. Contoh macam ni. Okey. So korang garis kat kepala satu, garis dekat knuckle satu. Bila korang pasang nanti, korang boleh pusing. Boleh pusing skru ni ikut marking dia lah, bagi dia sama marking dia. Korang jangan marking dekat S-over. Okey. S-over kalau korang nak pakai balik tak apa, korang boleh marking dekat S-over. Tapi kalau korang nak tukar S-over baru, kalau korang marking dekat S-over lama, bila pasang S-over baru, tak ada lah marking. Betul tak? Jadi jangan marking dekat S-over, marking dekat knuckle dengan dekat bolt chamber ni lah. Kalau korang ada pen marker lagi elok lah. Okey, marker jenis minyak. Ataupun korang boleh pakai liquid paper pun boleh. Buat line lurus. Buat garisan lurus dekat bolt satu, dekat sini satu. So bila nak pasang nanti, korang boleh adjust kedudukan bolt tu bagi sama dengan line dekat knuckle ni lah. Okey, sebab tu korang kena tahu beza lah. Skru biasa dengan skru chamber lah. Okey, so untuk belah kiri dia ni, dia pakai skru biasa lah. Skru asal kilang. Untuk yang belah kanan dia pakai skru chamber lah. So aku buat macam tu lah. So untuk yang skru asal ni tak ada masalah. Kita boleh buka terus, kita boleh pasang terus. Tak payah marking lah. Okey lah.
So yang lama semua tak ambil, kita ambil ni saja. Okey, kita ambil penutup spring ni saja. Yang lain semua tak guna. Okey. So untuk perdua biasanya bump stopper dia ataupun bush dia sekali dengan cover dust. So kalau cover dust rosak, bump stopper ataupun bush dia elok lagi pun tak guna juga. Nanti pasir masuk dekat shaft absorber. So kena tukar sekali. Kalau macam Proton dia asing. Bush ni duduk belah dalam. Dust cover ni duduk belah luar. So boleh tukar satu-satu. Tapi kalau macam perdua ni tak boleh lah. Dia kena tukar seketul ni lah. Sebab dia datang sekali. So mounting absorber dia aku pusing-pusing. Dia bunyi kasar. Seret dah bunyi. Boleh je kau nak buka. Nak tukar bearing dia, boleh tukar bearing. Oh, bearing dia tak boleh tukar. Sebab bearing dia mati kat bawah ni, tapak dia. So, kita nak buka daripada atas ni pun tak boleh sebab ada getah. Jadi, kena tukar seketul lah. Okey. Nak bubuh grease pun, belah bawah je lah boleh bubuh. Belah atas tak boleh bubuh. Payah leceh. Jadi, tukarlah seketul lah. So, spring spot biasanya dia lagi pendek daripada spring standard. Tapi dia keras sikit lah. Kalau korang memang jenis naik seorang atau dua orang, bolehlah pakai spring spot. Kalau naik ramai, tak berapa sesuai. Tapi dah guna beli aku pasang je lah. Seeloknya kalau korang nak sedap, pakai spring standard lah. So, benda ni atas orang lah kan. Atas orang lah. Okey lah. So, kalau macam Viva ni bagi aku mungkin tak apa sangat. Sebab dia body ringan. Kalau kereta body berat, tak berapa sesuai sangat lah spring spot. Tapi macam mana sekalipun, atas minat orang lah. Okey. So yang ni kita akan pakai balik. Dia punya skru asap dia. Skru asap dia sekali dengan pin lah. So tak apa, nanti aku tunjukkan. Okay. Okey. So yang besar ni kita tak pakai. Sebab apa? Sebab dekat sini dia dah ada dah. Okey. Dekat tapak spring yang lama ni dia dah ada dah. So kita tak pakai lah. Kalau nak pakai yang baru ni kita kena buang yang lama ni. Okey. So kalau kau nak letak pun boleh, tapi nanti takut dia berbunyi lah. Takut dia bermain macam ni lah. Okey. Dia tak ada. Kat sini memang tak boleh pasang. Dia kena pasang dekat sini. Ni dia masuk kat dalam ni. Okey. So yang ni kita tak pakai. Okey, untuk yang ni pula. Bush dia ni. Bush dia ni. Dia duduk dalam ni lah. Duduk dalam ni. Dia akan masuk ke sini. Okey. Yang ni kalau korang pakai skru lain lah. Tapi sekarang ni kita akan guna balik nut asal. Okey, nut asal dia dah ada dah sekali bush dalam ni lah. Dia dah tanam. So yang baru ni kita tak pakai lah. Jadi kita akan guna yang ni. Dia akan masuk macam ni. Boleh nampak? Okey. Bila kita kunci nanti dia akan masuk dalam ni. Okey. Jadi dua barang tu kita tak pakai lah.
Okey, bila pakai spring spot macam inilah keadaan dia. Dia boleh bergerak. Sebab apa? Sebab spring spot ni pendek. Dia tak menolak sampai ke atas. So memang dia akan ada free kat sini. Jadi masa korang pasang kat kereta nanti, sekiranya kedudukan spring ni dia beralih kan. Dia beralih, dia terpusing ke sana ke sini. So korang kena adjust betul-betul. Bagi dia duduk betul-betul kedudukan dia tu. Okey, bagi dia duduk betul-betul belah bawah, belah atas. Barulah korang boleh turunkan kereta. So korang pasang dulu macam biasa. Pasang dulu, ikat dulu belah bawah, belah atas. Pasang dulu kat kereta, ikat atas bawah. Lepas tu sebelum turunkan jack, pastikan kedudukan spring ni betul lah. Sebab kita tak nak spring ni terpusing nanti. So bila kereta dah turun tak ada masalah lah. Sebab dia akan tekan absorber ni turun. Dia akan tekan spring ni turun, jadi dia akan rapat lah kat sini. Okey. Kalau standard memang macam ni lah. Memang dia takkan rapat. Sebab spring support ni dia pendek. Okey lah, mounting baru lah. Memang mantap lah. Okey, so jom kita pasang. Okey, so settle dah projek kali ni. Tukar absorber depan. Tukar spring, tukar bump stopper, cover dust, mounting absorber, getah spring belah bawah dengan belah atas untuk kereta Viva. Okay, untuk kereta Viva. So penutup ni jangan lupa pasang balik. Sebab apa? Sebab nanti kalau hujan ke basuh kereta ke apa, nanti takut air masuk dalam ni berkarat. Bila berkarat, kita nak buka skru tu payah. Okey lah. Kalau absorber nak buang dah tak apa. Kalau absorber kita nak pakai balik, tak berapa sesuai, kita claim dekat shaft tu. So macam aku tadi, aku claim belah atas sekali lah. Jangan claim dekat bawah. Nanti dia masuk dalam absorber tu, turun naik, nanti takut dia cepat bocor lah kalau dia ada cala. Okey, nak lapik dengan kain, nak claim boleh, tapi tak kuat. Jadi aku tak lapik dengan kain lah, aku claim. Tapi aku claim belah atas sekali. Atas sekali tu memang dia takkan masuk dalam absorber lah. Okey, dia main atas ni je. So jangan claim belah bawah. Pastikan pasang balik penutup mounting ni, takut air masuk. So check balik lah apa semua. Okey, main tekan-tekan. So lepas pasang, anggaran jari dalam 3 jari lah. Okey, so insyaAllah tak ada apalah kot. Sebab Kayaba RS Atra ni dia heavy duty, dia keras. Dia combine pula dengan sport spring, agak-agak okey lah. Dia lower sikit tapi dia keras. Tapi kalau naik ramai sesuai, pakai spring standard lah. Sebab spring standard tinggi. Okey lah. So kalau korang tengok absorber dia tak bocor. Tak ada bocor, tak ada kesan minyak. Tapi absorber dia dah mati dah, dia tak naik dah. Okey, sama juga yang belah kanan. Okey, ni belah kanan. Aku tekan belah kanan. Okey. Dia tak naik dah.
dia tak naik. Walaupun dia tak bocor, tapi dia dah mati dah kong. Kalau bocor senang kita boleh tengok. Kalau tak bocor ni jadi payah sikit lah kita nak tengok. Ada satu keadaan lagi, dia tak bocor, dia tak lembut, tapi dia keras. Dia tak boleh nak damping dah, dia tak boleh nak main dah. Sebab apa? Sebab dia dah jam. Sebab dia dah jam. So yang tu pun absorber rosak jugalah. So absorber ni ada je kedai yang buat repair. Dia belah balik, dia buat trade baru, dia buang minyak lama, dia masuk minyak baru, dia buat balik bagi sedap. Kau nak lembut ke nak keras ke, dia boleh adjust. Tapi harga dia lebih kurang macam kita beli absorber baru lah. Okay. Siapa yang duit banyak tak ada masalah, korang boleh servis balik kat kedai, boleh custom balik korang nak keras macam mana. Okay. Siapa yang tak berapa ada duit sangat, nak senang, tukar terus kereta absorber, senang lah, tak payah nak pening kepala. Okay. So tak ada apa kot, tu je lah video untuk kali ni. Okay, baik. Assalamualaikum.